Okey, kita tengok lelaki dalam video ni dia buat kerja-kerja pemotongan pokok. Tengok macam mana dia cara dia tebang pokok. Okey, mula kita tengok cara dia potong daripada bahagian tepi dulu. Dia potong bahagian akar secara menegak dan mendatar sehingga okey, kemudian barulah dia buat bahagian muka, okey, untuk arah pokok tu tombang. Pemakaian pun kita perlu dititik beratkan okey, kena pakai helmet, cermin mata, glove. Okey, bahagian muka pun dah hampir siap. Okey, tengok. Okey, dah siap dah. Okey, tengok bahagian muka dia besar supaya pokok tu boleh tombang ke arah bahagian muka yang terbang tadi lah. Okey, kemudian dia akan potong di bahagian sisi pokok secara menegak juga supaya dia nak potong bahagian datar. Sebab pokok ni besar, dia kena kecilkan sikit. Dia potong tegak dulu, baru dia akan potong secara mendatar sehingga pokok ni tombang lah. Dia tengok bahagian mana yang nak potong tu. Okey, yang ni potong pokok ni agak berbahaya juga. Kita kena ambil keselamatan juga arah tombang pokok tu supaya kita tak dihimpap lah pokok tu. Okey, dia akan potong secara mendatar dan okey, tinggal sikit lagi. Okey, pokok pun selamat tombang. Okey, semoga video ni bermanfaat. Okey, sekian, terima kasih.